Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, nama saya Amin Asidik bin Al-Atif. Saya dari kelas 1 inovatif. Saya bersekolah di SK Bultan Hulu Melaka. Hari ini saya akan kongsikan tata bahasa yang bertajuk kata adjektif. Kawan-kawan tahu apa itu kata adjektif? Adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat sesuatu benda, orang atau haiwan. Jom kita lihat contoh kata adjektif bagi benda. Besar dari mana? Besar adalah kata adjektif. Jom kita tengok contoh haiwan pula. Kucing ini sangat comel. Comel adalah kata adjektif. Mari kita tengok contoh orang pula. Amin sangat rajin. Rajin adalah kata adjektif. Besar, comel dan rajin adalah kata adjektif. Kawan ingat tak, kata adjektif menerangkan sifat sesuatu benda.